Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Hari ni kita nak review Beyblade Burst Wild Wyvern keluaran Takara Tomy. Check it out. Wild Wyvern merupakan Beyblade jenis defense yang menggunakan dual layer system dan ia berasal daripada siri Beyblade Burst musim pertama. Beyblade ini dimiliki oleh Wakiya Murasaki. Dan untuk kali ini, SM Collector telah berjaya mendapatkan Wild Wyvern tapi versi limited edition color gold. Sekali imbas kita tengok dia punya rekaan layer ni, kita boleh nampak ada gambar kepala naga dekat atas huruf W ni. Untuk pengetahuan anda, ni orang Jepun cakap Wyvern ni dia ada maksud. Sebenarnya Wyvern tu maksud dia naga berkaki dua. Sebab itulah rekaan layer ni kita boleh nampak lah ada kepala naga dekat atas tu. Untuk disc, dia menggunakan disc vertical. Waktu ni dia tak ada numbering, so dia ada nama dia. Dari segi design dia okey, cantik, dia colour gold sebab dia limited edition. Tapi dari segi specialty lain, SM rasa biasa je. Dia satu disc yang boleh katakan agak ringan lah. Manakala untuk driver dia menggunakan driver orbit. Menarik tentang driver dia, kalau perasan kat bawah ni dia ada macam bentuk bulat tu. So bila Beyblade kita berpusing, bawah ni pun akan turut berpusing. Ia secara tidak langsung akan menambahkan kelajuan Beyblade ni lah. Tapi satu yang tak best tentang Beyblade ni, sebab SM dah try pakai untuk lawan, dia memang sangat-sangat senang untuk burst. Jadi bagi mereka yang ada Wild Wyvern versi gold ni, dia sesuai untuk dijadikan sebagai personal collection lah. Tapi kalau nak pakai tournament tu memang tak digalakkan. Sekian saja video kita pada kali ini. Kita berjumpa di video review yang seterusnya. Bye!